Cik, kalau ayam ni jantan, dia akan bergaduh dengan ayam tu. Kalau ayam ni betina, ayam tu akan panjat ayam ni. Mai. Kedah itu bawa ayam RIR Abah Palung tu, bawa balik ke sini. Palung letakkan dalam ni. Kita tak tahu lagi dia betul-betul jantan ke, betina ke ataupun pondan. Hari ni kita nak tengok dia. Dia jantan, kita tahulah kalau dia lawan dengan ayam jantan yang lain. Kalau dia tadah saja ayam jantan lain cuba panjat dia, tentulah dia betina, cik. Mari kita buat kerja ni. Hai semua, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik balong, apa khabar cik semua. Terima kasih banyak-banyak kerana pamai tengok di channel Kebun Abah. Dalam episod yang lepas Palung cerita tentang cross, back cross, bakar tulen. Hari ini kita nak tengok satu bakar tulen iaitu RIR. Palung dulu Palung pernah tetahkan anak-anak RIR dan dia menetas. Palung ingat sangat pada 15 hari bulan 12 2024. Selepas dia berumur 2 minggu, Palung nak balik ke Kedah. Jadi Palung kata, Kak Malong, apa kata kita buat balik sekong bapa RIR bagi Kak Abah. Sedangkan pada masa tu, Abah dah bela Lomeng Brown yang hampa duk tengok, Palung duk tunjuk tu. Masa tu Lomeng Brown yang Abah bela tu dah umur sebulan. Lomeng Brown Abah tu, dia menetas 1 hari bulan 12 2024. Palung punya RIR ni menetas 15 hari bulan 12 2024. Dengan harapan Palung buat balik sekok ni, dan sekok jantan ni dia akan memberi ketenangan kepada ayam-ayam yang ada di Merebut Kedah sana. Palung pun tengok fizikal dia, pilih elok-elok hak terbaik, Palung buat balik. Fizikal dia, sayap dia, oh jantan bawa balik. Abah bela. Abah kata apa ni? Tak nampak macam jantan pun. Toh ke pondan? Mai tak tengok. Pondan ke jantan ke betina ke? Oleh kerana ayam yang Palung buat balik tu jenis RIR, Palung nak cuba tengok dengan jantan RIR Palung. Kita tak maulah bagi jantan lain. Sagi dia jadi cross pula. Kita nak tengok sini nah. Mai keluar. Kita nak bagi, nak tentukan hak tu betina ke jantan ke pondan. Mai keluar mah. Oi. Bapak keluar mah. Lagi kita nak cuba dengan tu Sat, jom kita buat keluar hak tu pula. Kita bagi jumpa dengan jantan RIR Palung ni. Palung letak hampa atas ni supaya hampa nampak belah sana. Di sana ada ayam jantan tu. Kita buat keluar tengok. Kita acu-acu sikit pada ayam jantan tu. Mah. Cik, kalau ayam ni jantan, dia akan bergaduh dengan ayam tu. Kalau ayam ni betina, ayam tu akan panjat ayam ni. Mai. Cik, betina. Jom kita pergi tengok. Tu dia. Sah.
Sah, dia betina. Dapat tahu dah. Siapa duk kata dia pondan, dia betina, cik. Yang ni RIR jantan, manakala yang tu RIR betina. Sah. Kali pertama. Ini adalah kali pertama mereka mengawan lah. Ayam betina ni mengawan. Sebelum ni tak ada ayam jantan di merebuk, di kebun abah merebuk tu tak ada. Inilah kali pertama ada ayam jantan. Nampak tengok prestasi RIR jantan. Tu prestasi dia. Jadi dia kalau setakat 10 ekor tu dia boleh cover lah. Tak ada masalah. Tengok berapa kali lah. Kahwinkan dengan bapak muda RIR. Sementara bapak muda RIR ni masih ada di kebun abah. Lepas ni Pak Long akan post ke merebuk di rumah abah Pak Long. Bagi mereka kahwin dululah. Nanti kalau dapat telur tu adalah telur original lah dari RIR. Pak Long tak mau dia kahwin dengan Lexaset, tak nak dia kahwin dengan BPR kerana itu akan menghasilkan telur yang cross. Cek tentang kematangan ayam. Ayam yang kita cross ataupun ayam hybrid, contohnya Lomen Brown, macam Pak Long tunjuk dalam episod yang lepas. Mana Lomen Brown? Tu Lomen Brown tu kan. Mereka ni akan menghasilkan telur dalam jangka masa yang pendek saja. 4 bulan seminggu ataupun 4 bulan 2 minggu, mereka dah mula menghasilkan telur. Tapi lain daripada ayam-ayam bakar tulin. Ayam-ayam bakar tulin, contohnya ayam RIR Pak Long ni, dia memerlukan masa yang agak lama lah untuk menghasilkan telur. Walaupun dia besar daripada ayam Lomen Brown tu, dia masih muda. Dia kan menetas pada 15 hari bulan 12 2024. Kalau 15 hari bulan 6 ni, dia baru genap 6 bulan. 6 bulan ni untuk ayam RIR biasanya dia belum bertelur. Ya cik. Sebab tu kalau nak telur awal kita kena bela ayam Lomen Brown lah ataupun ayam-ayam hybrid, ayam kacuk. Dalam episod lepas Pak Long cerita tentang cross, back cross, ayam bakar tulin yang macam ni. Tapi ada beberapa perkara yang Pak Long terlepas pandang lah. Antaranya apa kelebihan dia dan apa kekurangan dia. Kekurangan untuk ayam cross ni ataupun macam Lomen Brown tu adalah dia tidak boleh menghasilkan bakar-bakar yang sama macam dia. Itu adalah kekurangan dia yang semua orang tidak boleh nafikan. Tapi dia punya kelebihan dia pula, dia dapat bertelur dengan banyak, dia dapat bertelur dengan cepat dan telur yang dihasilkan tu boleh dibuat ataupun dijadikan sebagai belaan komersial. Kita boleh jual dalam masa yang cepat dan dia tidak boleh bertahan lama juga. 2 tahun saja. Kelebihan untuk ayam yang macam ni pula, dia mengambil masa ataupun waktu usia untuk dia bertelur tu melebihi daripada 5 tahun. Itu yang kita bacalah. Tapi Lomen Brown dia setakat 2 tahun saja. Biar dulu jantan dengan betina tu, biar mereka berjalan-jalan, biar mereka berkejar-kejaran dulu. Pak Long masih memerlukan masa yang agak lama lah untuk Pak Long nak sesuaikan ayam baru Pak Long ni, yang baru bawa dari Kedah tu dengan kebun abah ni. Jadi bila kita buat balik ke kebun abah ni, kita tak boleh terus letak dengan jantan. Kesian kada cik. Dia di sana dia tak pernah jumpa jantan. Main sini jumpa jantan duk ligan dia, duk patuk dia. Kan? Lagipun dia muda lagi. Dia 6 bulan. So tadi kita nak cuba saja dia dengan jantan tu. Nampak tu jantan tu main lagi. Kak, cepat. Nampak tak cik? Tu. Itu yang dikatakan sebagai Rhode Island Red. Okey. Lepas ni Pak Long tak boleh nak letakkan mereka dalam satu lau lah. Pak Long tak boleh nak campurkan ayam betina RIR yang baru kita sahkan ni dengan Lomen Brown. Kerana Lomen Brown ni dia akan jealous lah ataupun dia akan patuk ayam yang tadi tu sebab dia tak kenal. Jadi kita biar dulu. Ini biar mereka dua macam ni dulu. Sekejap Pak Long nak halaukan yang jantan tu masuk dengan Lomen Brown balik. Dan dia ni kita halaukan balik masuk ke dalam lau yang asal ni.
Jadi setiap hari Pak Long main, Pak Long akan lepaskan dia lah. Pak Long tak maulah campur dia dengan Lomeng Brown. Takut-takut dia diiniaya oleh Lomeng Brown. Tu, bapa dah lupa dah. Bini hak 3 ekor tadi, lupa dah. Oh, abang kata best. Bagus. Setakat ni Pak Long ada 4 jenis lah bakal tulen. RIR, RIW, BPR, Let's Success. 4 dulu. Ada lagi bakal-bakal yang Pak Long akan buat masuk selepas ni, iaitu mungkin akan buat masuk juga Australop. Pak Long dah bincang dah dengan Cik Nizam yang jerantut tu. Tak tahulah, kalau ada lah. Kan? Kalau tak ada, tak apalah, kita carilah tempat lain untuk masukkan Astrolop. Kemudian ada lagi lah beberapa bakar-bakar yang lain. Semua bakar-bakar yang Pak Long bela di Kebun Abah ni adalah bakar-bakar terbaik lah. Bakar-bakar yang premium ataupun yang orang lain pun di Malaysia ni suka dengan ayam-ayam yang macam ni. Semua bakar-bakar yang ada di Kebun Abah ni lebih kepada bakar ayam penelur. Itu cerita dia. Untuk nak buat masuk bakar baru, Pak Long tak cukup lau. Memang tak cukup lau. Pak Long memang dah bercadang dah. Duk tengah himpun duit sikit. Kita akan buat lau baru lah. Mungkin kita akan buat di kawasan sini. Memanjang macam tu. Menghadap kepada lau yang lama. Macam mana cara dia bila nak buat? Tu Pak Long tak pasti lagi. Okey cik. Dah sah dah kata betina. Kita nak halau balik. Ayam ni masuk ke dalam lau dia. Kalau duduk di luar, naya cik. Selain daripada bapak yang tadi tu yang ada di sana, Pak Long pun tak mau lagi lah nak campur dia dengan bapak yang ada di sini. Di sini dalam ni dah ada 1 bapak dengan 4 betina. Kalau nak campur, kita tak boleh ambil dia ni buat masuk dalam tu. Naya cik. Macam mana cara nak buat? Masa kita lepaskan ke 4 ke 5 ekor ayam yang ada di dalam tu, lepas keluar, dia pun kena ada di luar. Okey. Kalau dia boleh terima, barulah kita akan campur. Buat masa ni, sebelum ayam di sana tu kita hantar pergi Kedah, kita gunakan ayam di sana tu untuk nak berpasangan dengan dia dulu. Oleh kerana Abah Pak Long bela dia di sana tu memanja-manjakan dia. Jadi Pak Long boleh tangkap macam tu saja. Berbeza dengan ayam yang ada di Kebun Abah. Kadang-kadang Pak Long tak belai macam ni. Bila dia jumpa Pak Long, hak jantan tu dia patuk-patuk Pak Long. Hak betina tu dia lari-lari daripada Pak Long. Okey, yang ni kita simpan dalam ni dulu nah. Show. Masuk balik. Pasal apa main tang ni? Masuk balik, jom. Jom. Kita nak balik lau. Jom. Pak Long halau balik. Lepas masuk dalam lau, kita kurung. Nanti barulah Pak Long boleh uruskan yang lain semua. Untuk telur yang Pak Long kutip hari ni, kita akan tunggu telur esok pula. Mungkin dapat 3 biji lagi, insyaAllah. Pak Long akan masukkan ke dalam inkubator untuk Pak Long buatkan sebagai back cross. Sebagai YouTuber kampung lah, kekampungan macam ni, tak mudah cik untuk Pak Long nak buat satu-satu video, nak bagi penerangan kepada orang lain. Sebab video-video di Kebun Abah ni ditonton oleh semua masyarakat. Bukannya orang kampung saja. No, pegawai pertanian tonton, menteri pun kadang-kadang, mana tahu dia duk tonton Kebun Abah kan. Jadi bila kita bagi maklumat tu, maklumat yang kita bagi tu kita kena pastikan betul-betul. Kalau tersalah maklumat, Pak Long minta teguran lah daripada orang-orang yang lebih berpengetahuan. Yang Pak Long bagi maklumat ni hanyalah maklumat daripada pengalaman sikit, daripada pembacaan untuk Pak Long kongsikan secara santai-santai di Kebun Abah. Hari ni kita dah sahkan ayam yang kita bawa balik daripada Merebut Kedah tu adalah ayam betina. Ayam betina. Tak apa, insya-Allah 2-3 hari lagi abang hantar pergi ke Abah ayam yang gemuk, yang besar, bapa RIR nah. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak apa yang main ke channel Kebun Abah. Minta maaf Pak Long bercakap kuat sikit untuk nak bagi memang dengar betul-betul sebab Pak Long tak pakai mikrofon cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.